Untuk Ramadan ke-15 ni, jom kita buat kuih apam beras. Dalam blender masukkan 1 cawan nasi, 1/2 cawan air, blend halus and then masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian tambah 1/2 cawan tepung beras dan 1/2 cawan tepung gandum. Letak 1/2 cawan gula, 1 sudu besar yeast dan 1/2 sudu besar minyak masak. Kau rata semua bahan-bahan ni. Sampai dah sebati, boleh tambahkan 1/4 cawan air. Kacau-kacau and peram adunan ni dalam 30 minit. Sambil tu kita sapu minyak pada acuan. Lepas 30 minit adunan dah naik, boleh kacau-kacau dulu untuk buang angin. And then bahagi kepada beberapa bahagian and letak pewarna. Kemudian sendukkan ke dalam acuan. Buatlah macam mana corak yang korang suka. Dah siap tu, boleh kukus kuih ni selama 30 minit guna api medium. Kelapa parut ni jangan lupa gaulkan dengan garam and kukus kejap supaya kuih tahan lama and tak cepat basi. Last sekali, boleh terus keluarkan dari acuan. Kuih ni tak perlu tunggu sejuk, boleh terus keluarkan. So dah siap lah kuih apam beras yang gebu manis makan dengan kelapa parut lemak masin. Memang sedap untuk berbuka. Jangan lupa cuba tau gunakan tepung beras cap Golden Coins yang korang boleh dapatkan di Lotus NSK, Econ Safe, Eco Shop dan juga di TikTok Shop. Selamat mencuba.